Pemerkasaan Perusahaan Bakery dan Pastry di Pusat Pemulihan Orang Kurang Upaya di Jalan Tok Bali Bacok Kelantan yang melibatkan seramai 30 peserta dalam kalangan orang kurang upaya wanita menerima pujian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan. Projek selama 2 tahun itu dilaksanakan di bawah Ketua Penyelidik Profesor Madya Dr. Dirwana Basimpong bersama 13 ahli penyelidik dari pelbagai fakulti di UMK yang membabitkan 7 modul berkaitan asas pengurusan restoran, pembuatan roti dan pastry serta keusahawanan dan pemasaran. Kerjasama ini membuktikan bahawa kejayaan pembangunan komuniti memerlukan sinergi pelbagai pihak yang melibatkan universiti, agensi kerajaan, industri dan masyarakat. UMK menerusi penganjuran International Convention on Resourceful Entrepreneurship Achieving Tomorrow Excellence ICREAD 2026 berjaya menghimpunkan peserta, penyelidik dan usahawan dalam usaha memperkasa budaya inovasi serta keusahawanan mampan di peringkat antarabangsa. Program yang berlangsung selama 5 hari bermula 9 Mei hingga 13 Mei 2026 itu diadakan di UMK Kampus Kota bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Penganjuran ICREAD 2026 diharap dapat menjadi platform strategik dalam melahirkan usahawan berdaya saing, kreatif dan inovatif sejajar dengan aspirasi pembangunan ekonomi serta transformasi komuniti masa hadapan. Sukarelawan siswa-siswi dari seluruh Universiti Awam UA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS mencipta Malaysia Book of Record MBOR dengan sokongan Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia menerusi The Most Risk Assessed in a Forest Health Monitoring Program yang berlangsung pada 12 Mei 2026 bertempat di UMK Trace Hutan Hujan Royal Belum Temenggur, Perak. Penilaian pokok terbanyak 1,019 pokok hutan oleh sukarelawan mahasiswa telah dinilai oleh MBOR dalam satu program pemantauan kesihatan hutan di Landscape Royal Belum Temenggur, Gerik, Perak menerusi penyertaan 249 lebih sukarelawan mahasiswa, 30 pegawai daripada Maskum serta sokongan 19 rakan strategik dan penaja sekaligus menjadikan program ini program misi sukarelawan kelestarian alam sekitar yang terbesar di Malaysia. Kejayaan penganjuran Egypt 2026 memperlihatkan bagaimana sinergi antara kerajaan, institusi pengajian tinggi, badan profesional, komuniti dan mahasiswa mampu membentuk model baharu pemantauan kesihatan hutan berasaskan sukarelawan yang bukan sahaja relevan dalam konteks pendidikan tinggi, malah berpotensi menjadi platform penting dalam agenda konservasi dan kelestarian alam sekitar negara pada masa hadapan. Universiti Malaysia Kelantan terus memperkukuh ekosistem keusahawanan berteraskan inovasi menerusi penganjuran IVL Startup Open Week 2026 yang menampilkan segmen khas Drone and Deep Tech sebagai platform pendedahan teknologi masa depan kepada pelajar dan komuniti. Mengangkat tema IVL Skylab, program tersebut memberi fokus kepada teknologi drone, internet kebendaan, Internet of Things, sistem terbenam dan teknologi mendalam selaras dengan perkembangan industri teknologi global masa kini. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan sepanjang program berlangsung, antaranya sesi perkongsian industri, demonstrasi teknologi, pameran inovasi dan jaringan kolaborasi bersama pemain industri serta usahawan teknologi. Universiti Malaysia Kelantan UMK menjadi antara 16 institusi pengajian tinggi yang terpilih menempatkan CIMB Isra Corner at UMK, iaitu sebuah inisiatif strategik oleh CIMB Islamic Bank dengan kerjasama International Centre of Education in Islamic Finance University dan Pusat Penyelidikan Syariah Antarabangsa untuk Kewangan Islam Isra. Isra Corner membolehkan pelajar mendapatkan sumber rujukan akademik khususnya dalam bidang kewangan Islam, ekonomi Islam dan tadbir urus syariah. Majlis pelancaran CIMB Isra Corner at UMK telah disempurnakan oleh Ketua Serantau Perbankan Korporat CIMB Islamic Bank Berhad, Encik Muhammad Iqmal Muhammad Zazi, bertempat di tingkat 1 Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu PPI UMK Bachur.